Dato' Seri Alif Syukri dan Datin Seri Nur Syahida sambut hari lahir 3 anak lelakinya di Glamhal, Damansara Petaling Jaya. Begini ucapan mereka berdua untuk anak-anak tersayang. Sebenarnya kita jaranglah celebrate sekali banyak-banyak macam ni. Tapi sebab Amar pun dah besar, dah 17 tahun, jadi kita nak bagi momen lah supaya diingat. Okey, nak tanya apa punya ucapan kepada Amar Ahyan, anak sulung, anak abah? Untuk Amar Ahyan, dan tahun depan nak ke 18 lah. Dan Abah nak Amar Ahyan menjadi seorang anak yang pemimpin yang bagus, menjadi seorang abang yang bagus, menjadi anak yang soleh dan solehah, berjaya dunia akhirat. Lepas tu yang paling penting, kena pandai berniaga, kena fokus, kena percaya pada diri, jangan malu-malu, hidup ikhlas. Dan Abah yakin walaupun anak Abah seorang yang pemalu, tapi seorang yang rajin berusaha. Itu yang Abah nak. Untuk hadiah pula, Abah tak ada apa-apa pun yang nak Abah bagi. Cuma Abah akan bagi ilmu lah, ilmu perniagaan. Dan kalau hadiah tu nanti lah ya, Abah belajar buat live banyak-banyak, kita kumpul duit sama-sama, kita jual jeruk mangga sama-sama, nanti baru boleh beli hadiah. Okey? Saya mengucapkan selamat hari lahir kepada Amar yang 17 tahun. Sebenarnya tak terasa pun sekejapnya anak dah besar kan. Macam baru je semalam melahirkan Amar, Yusuf, Lokman. Birthday Yusuf. Dan sebenarnya kan banyak benda yang orang kata bila kita dah tua ni kan, bila tengok anak saya dah besar, betul, kita rasa macam aku dah tua dah ni, nak masuk 40 tahun. Jadi kita doakan Datuk dan juga Datin semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Ada ucapan juga. Thank you. Okey, untuk Ucup pula jadi anak yang baik, anak yang tak lasak. Umur Ucup baru, umur kau berapa tahun, Jok? 7. Oh, 7 tahun. So, semoga Yusuf panjang umur, murah rezeki dan juga dunia akhirat. Okey, thank you Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya nak ucap terima kasih kepada mak ayah saya untuk arrangekan majlis ni, dan saya nak berterima kasih kepada semua orang yang menghadiri dan memberi hadiah. Saya juga, kalau mereka tahu di hadiah, Amai kena ucap terima kasih ke? Sepatutnya Amai jangan kata bagi hadiah je terima kasih. Amai kena bagi tahu terima kasih yang hadir pada manja Amai ni. Ada. Maknanya Datuk dekat dalam live dekat sini pun kena makan juga Okey, tak. okay, lepas tu saya nak berterima kasih kepada semua orang yang ambil masa diorang untuk datang ke sini dan menyambut hari jadi saya dengan saya. Adik-beradik. Dengan adik-beradik saya bersama-sama. Amin. Thank you for watching.